Welcome guys. Welcome untuk Viral News Indonesia di lokasi sama jugalah, green room untuk pelajar-pelajar diploma in mass communication di Segi Kuala Sarawak guys. Jadi sinilah dia membuat video semua. Untuk hari ini kita gunakan untuk minggu ni lah kita buat untuk Viral News Indonesia lah. Cantik kan? Green screen. Nice. Okay, baik. Kita mulakan dengan perkongsian kita daripada berita harian online ya, media rujukan masa, iaitu portal berita nombor 1 di Malaysia. Pasangan kekasih bogel dikubur, direman 3 hari. Pasangan kekasih. Dalam gambar ni macam lelaki dan lelaki je ni. Aduh, Georgetown. Sepasang kasih yang tular dalam sebuah video kerana didakwa melakukan perbuatan tidak senonoh dalam keadaan berbogel di tanah perkuburan di sini, direman selama 3 hari sehingga Khamis Matu Kesihatan perintah reman ditahan dan dikeluarkan Magistrate Nadratun Naim Muhammad Saidi bermula hari ini selepas pasangan itu dibawa ke Mahkamah Magistrate di sini pagi tadi. Pagi Matu sedang kes berkenaan Dahulu pasangan itu memakai baju berwarna oranye dan seluar biru tiba dengan tangan bergari di bawah pengawasan polis. Jadi Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Azizi Ismail mengesahkan pihaknya menahan pasangan yang tular dalam video berkenaan di lokasi berasingan di sekitar Georgetown semalam. Perbuatan itu dilakukan di atas tanah perkuburan Cina perkuburan Cina. Serta awal mendapati kejadian itu berlaku pada hari Ahad, iaitu di tanah perkuburan Cina di batu gantung air hitam. Suspek wanita, tapi gambar macam lelaki dan lelaki wanita Suspek wanita berusia 20 tahun ditahan kira jam 8.35 pagi malam di sebuah flat berhampiran Jalan Padang Tembak. Manakala suspek lelaki berusia 58 tahun diberkas di hadapan sebuah bangunan berhampiran Jalan Paya Terubung, Sungai Ara pada kira jam 11.10 malam semalam. Semuanya berlakulah. Jadi mereka ini akan disiasat mengikut Seksyen 294 A Kanun Keseksaan, Seksyen 59 Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kenapa Akta Komunikasi Multimedia? Sebab video itu pun tular dalam sosial media. Kita seterusnya guys. Kita tetap dengan sumber utama lah, saya sumber utama lah untuk Viral News ini. Sumber utamanya ini MOF akan sekat MyCard, tarik kelayakan subsidi individu salah guna budi 95. Ini masalah guys Kuala Lumpur, Kementerian Kewangan MOF akan mengambil tindakan tegas dengan menyekat kad pengenalan yang digunakan untuk transaksi penyalahgunaan subsidi bahan api. Selain melecutkan kelayakan memilikan kenderaan terbabit, berada terus mengerti manfaat program budi 95. Bukan sahaja menyekat kad pengenalan digunakan untuk transaksi budi 95 itu, malah melucutkan kelayakan pemilik kenderaan untuk mendapatkan budi 95 itu. Dengan itu susulan pengenalan satu video ni, balik-balik video inilah masalahnya guys. Kita ni semua menjadi orang kata sebagai citizen journalist. Kita adalah wartawan netizen yang mengambil video semua tu niatnya untuk memberitahu rakyat apa yang berlaku, tetapi bila tidak diberikan didikan yang betul, bukan berlatar belakangkan, tak belajar pun tentang journalism, tak belajar pun meskom. Jadi benda itu disebarkan untuk mendapatkan view, mendapatkan view, subscribers, followers. Kerana benda tu viral. Tapi untuk anda semua menonton saya punya ni, Reza, itu adalah tentang ilmu di fungsi beranda lah. Berita-berita ilmu lah untuk anda semua yang malas nak baca malas nak buka internet, malas nak pergi online. Ini saya cerita pasal anda. I tell to you guys apakah itu viral lah. Senang. Mungkin untuk orang Malaysia maupun untuk yang di negara seberang Indonesia lah Baik. Video viral yang memaparkan seorang individu mengisi petrol RON 95 ke dalam tong atau bekas kosong di sebuah stesen minyak MOF dalam khidmat memaklumkan bahawa hasil dalam mendapati individu tersebut adalah warga tempatan memegang MyCard. Perbuatan itu melanggar peraturan kerana menyalahgunakan subsidi bahan api di bawah program budi 95, dan ini berpotensi menjejaskan usaha kerajaan dalam memastikan pengurusan subsidi yang telus bersasar dan juga
berkesan. Itulah dia masalah yang berlaku, guys. Uish, gila lah. Okay, seterusnya. Seterusnya kita menilik kepada di Thailand. Thailand memperkenalkan aplikasi Fuel Now esok. Kemas kini stesen minyak masa nyata, real time. Wow, Thailand pernah maju ni. Okey, kalau kita Malaysia ada apps sendiri, apps untuk Shell, Petronas berbeza lah. Kalau Petronas sudah ada Settle. Ini apa dia kata? Fuel Now. Ya, Bangkok. Thailand bakal melancarkan aplikasi Fuel Now esok bagi menyediakan kemas kini secara real time. Nyatalah masa nyata mengenai ketersediaan minyak di seluruh negara bagi sebahagian daripada langkah menguruskan kekurangan bahan api dan mengurangkan pembelian panik. Ini berkaitan dengan isu yang berlaku lah. Isu berlaku di Timur Tengah lah, iaitu perang di Timur Tengah. Ya. Inilah dia untuk mengurangkan pembelian panik dan juga untuk memastikan minyak dalam pasaran itu ada. Yang bagus juga lah, saya rasa bagus Thailand. Ini bagus Thailand ni. Aplikasi ini, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perniagaan Tenaga Watiata Tantivas berkata, aplikasi ini akan menyediakan kemas kini secara masa nyata, real time mengenai kesediaan sen minyak di seluruh negara. Aplikasi ini akan menyediakan kemas kini secara real time, masa nyata lah, mengenai 139 stesen minyak di seluruh negara, termasuk maklumat kesediaan bahan api mengikut jenis serta status operasi stesen, sekaligus membolehkan orang ramai merancang perjalanan yang lebih baik dalam situasi semasa. Katanya pada pemberita di Pusat Pemantauan dan Pengurusan Situasi Konflik di Asia Barat. Diorang ni dah ada pusat pemantauan dan pengurusan situasi konflik di Asia Barat. Malaysia mana? Saya tak tengok pun Malaysia. Ada tak Malaysia ini buat macam ni? Adakah Malaysia buat pusat pemantauan dan pengurusan situasi konflik di Asia Barat? CMCMNE. Thailand dah buat. Saya rasa semua negara Asia Tenggara dah buat. Adakah Malaysia dah buat? Memang dah belum. Seterusnya. Okey, kita teruskan lagi. ADB Seismic. Seismic ni saya rasa Seismic, Berita Harian, semua sama geng saya rasa sebenarnya ni. Kita tengok semua geng saya rasa. Kita mulakannya. Okey, baik. Rakyat Malaysia digesa tunda percutian ke Thailand ekoran krisis catuan minyak. Tadi kita cerita pasal minyak kan ni, ya. Jadi kes bahan api di kawasan tumpuan pelancong seperti Satun dan Hatnyai kini meluncing akibat konflik Asia Barat. Okey, dan saya rasa itulah perlunya pusat tadi. Thailand dah melihat jauh dah, kerana mereka merupakan ekonomi Thailand ini lebih kepada pelancongan. So mereka dah melihat jauh dah. Thailand saya rasa dari segi sumber alam minyak tu tak ada langsung, saya rasa Thailand ada pun tak banyak. Tapi itulah dia. Mungkin Malaysia perlu buat satu seperti buat Thailand je lah. Ya baik, ya. Rakyat Malaysia yang mengancang untuk melancong ke Thailand sebenar cuti Hari Raya Aidilfitri dinasihati supaya menangguh perjalanan mereka bagi mengelakkan sebarang kesulitan, termasuk risiko terkandas apabila akibat kekalahan bahan api di negara tersebut. Ya, menurut laporan The Malaysia Reserve mengatakan bahawa banyak hasil minyak di Satun, Hatnyai dan beberapa kawasan tumpuan pelancong Malaysia kini sedang berdepan dengan kehabisan bekalan atau melaksanakan langkah catuan ekoran ketegangan di Asia Barat yang melibatkan Iran, Amerika Syarikat dan juga Israel. Ya, pertambahan kenderaan melintasi sepadan semasa musim perayaan ini telah menimbulkan kebimbangan bahawa pihak berkuasa Thailand akan mengambil langkah lebih tegas, termasuk menyekat pembelian petrol bagi kenderaan asing. Bila dah menyekat pembelian petrol negara asing, kereta anda pun tak akan dapat dipump. Itulah masalah dia, guys, ya. Dan last kali di TVS TV Sarawak, ya, iaitu apa ni, Indonesia tangguh penghantaran pasukan pendamai ke Gaza. Jakarta 12 Mac, ya. Indonesia telah menangguh perancangan untuk menghantar pasukan pendamai ke Gaza, ya, menurut Kementerian Luar pada Selasa. Jurucakap Kementerian Luar Nabia A. Mulachetla mengesahkan langkah itu sebagai maklum balas kepada laporan mengenai kemungkinan pengerahan tenaga tentera antarabangsa di seluruh Gaza seawal Mei ini, ya. Kami ingin memaklumkan bahawa penghantaran pasukan pendamai Indonesia ke Gaza ini ditangguh dan semua perbincangan berkaitan lembaga keamanan BOP kekal di kantor, menurut agensi berita antara pada Selasa. Okey, ini berita jantan. Okey, sebelum ini Kementerian Luar mengumumkan bahawa Indonesia telah memutuskan untuk mengantungkan sebarang perbincangan berkaitan dengan BOP surat peningkatan ketegangan yang berlaku di antara Iran dan Amerika Syarikat.
Okay, bye.